Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ibrahim Syahri binti Edi. Nombor bateri I24107020. Hai, saya Muhammad Faris Imran Fahmi. Nombor bateri I24107050. Saya Muhammad Iman bin Al-Siti. I24107627. Hai semua, saya Mia Hafiz Hamid bin Anwar. Nombor bateri I24107533. Jadi kami hari ini pergi ke Plan B Ipoh. Jadi bagi kami inilah paling best kat Perak, iaitu Plan B. Jom guys. Plan B Ipoh terletak di tengah bandar lama dalam bangunan warisan yang penuh sejarah. Dulu kawasan ini sunyi, tapi kini ia jadi antara tempat yang paling hip di Ipoh. Plan B terkenal dengan suasana industrial moden, makanan fusion yang menarik dan lokasinya yang strategik. Betul-betul dekat dengan Concubine, Lane dan mural-mural ikonik. Ramai datang bukan saja nak makan, tapi nak rasa vibe Ipoh yang klasik, ambil gambar dan jalan-jalan dalam lorong penuh nostalgia. Plan B bukan sekadar kafe, ia simbol Ipoh lama yang diberi nafas baru. Hello Cik, boleh saya tahu apa nama? Kumar, K-U-M-A-R. Kumar. Rumah kat mana? Kumar KL, Kepong. Kenapa Pak Cik pilih kat Plan B sebagai tempat jalan-jalan Pak Cik? Tak, bukan pilih lah. Saya ambil anak sini, ini taekwondo. Taekwondo kelas ini tournament lah. Datang sini sekali jalan-jalan lah. Bagi Pak Cik menarik tak tempat ni? Okey, cantik lah. Okey lah, boleh. Okey, baik. Terima kasih Cik. Okey, baik. Awak boleh saya tahu kenapa awak pilih Plan B ni sebagai tempat awak nak datang? And then saya nak tahu awak daripada mana, and awak secara ringkas lah awak terangkan nama semua. Okay. Kita orang semua daripada UiTM Melaka. So kita orang datang sini for assignment purpose lah. Kita orang datang sini untuk jadi tour guide, untuk guiding classmate kita orang lah, macam tu. Sebab masa ni kita orang dekat Perak dah 3 hari 2 malam. So hari ni our last trip dekat Perak. Tempat ni kan banyak souvenir kan untuk kita orang cari. So ini the best place lah untuk kita orang pilih tempat ni. Itulah. Okay, boleh saya tahu nama abang apa? Nama Muhammad Eli Shifan, boleh panggil Ipan. Okay, Ipan dari mana Ipan? Daripada Tu Intan. Boleh saya tahu Ipan apa yang menarik kat sini? Menarik kat sini, macam kat sini banyak makanan-makanan viral yang selalu kita nampak dekat TikTok. So kita boleh datang sini nak cari makanan-makanan tu. Lagi satu, tempat ni dia macam ada nilai-nilai estetika. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, itu saja siri jelajah ke Plan B. Jadi terbuktilah bahawa Plan B ni merupakan satu tempat yang selalu dikunjungi oleh ramai, tak kira hari minggu ke, hari bekerja ke, orang tetap datang sini sebab kat dalam ni dekat sini ada ramai pengunjung dari luar negeri, luar negara pun ada. Macam tadi ada orang Jepun apa semua. Jadi terbuktilah bahawa Plan B ni merupakan satu tempat yang menarik, yang paling best dekat Perak. So semua boleh datang untuk kunjungi ke Plan B. Terima kasih. Israel dan korang ni, alhamdulillah hari ni berjalan lancar sangat. Thank you for watching.